Bulat. Bulat. Boleh ke kalau kita nak on, nak tengok dia punya meter Oh, ke okey, boleh. ataupun dengar bunyi dia macam mana, boleh tak? Okey, boleh. Boleh? Dia on benda yang sama dalam motor RT BMW 1250 ni. Nak try tekan dia ni ada function tengok. Ni horn. Ini horn. Okey. Okey. Kalau horn asal dia Ya, pakai horn ni asal lah. ada lagi? Horn asal ada. Oh, ada lagi. Okey, horn asal. Oh, Lagi okey. kuat lah daripada ni. Tapi Alright. ini pun dah kira kuat lah. Ini dia punya button untuk beacon light lampu biru. Ini adalah siren dia lah. Okey. Dan sekali ni button siren. Boleh tekan saya. Boleh tekan sikit. Okey, itu ada siren lah. Yang tu Tengok sikit grip dia macam mana? dia akan panas lah. Bila bergerak dia akan panas lah benda ni. Apa yang bezanya motor RT baru ni dengan motor luar, motor polis dia? Okey, apa pengalaman saya, apa yang saya diajar berkaitan dengan motor RT 1250. Kalau dulu 1200. So, motor ni beza dia fully system. Saya suka motor ni sebab dia fully system lah. Dia menyelamatkan pengguna dia, penunggang dia. Dia memberitahu segala amaran yang apa, sebagai contoh kalau kata amaran kita ubah lane ataupun kita terambil selekoh yang tak mengikut pada arah tapak yang betul. So dia alert benda tu. So kemudian dia saya suka lagi satu motor ni, dia punya sistem brake dia. Okey. Untuk makluman penggunaan saya sepanjang motor ni jarang-jarang sekali saya pakai brake kaki. Saya pakai brake depan walaupun macam stage yang ke-8 tadi hari ni yang terakhir APDL, so saya pakai brake depan masa turun bukit. Dia tidak macam confident dengan brake dia. dia ABS dia memang bagi saya super power lah. Dia buat tu saya kata dia boleh menyelamatkan pengguna dia lah. Kita nampak membezakan dia macam polis punya ni kan. Polis punya ni dia lebih kepada dia dapat tahu. Contoh dia sama dengan luar. Kalau bagi saya sebenarnya sama, tapi dia alertkan kepada kita bahawasanya contoh tayar pancit. Kalau motor-motor lain, motor-motor lain ni kita nak kena check dia punya angin dia. So dia tak apa nama, dia terus keluar kat sini tak alert. So lagi satu, kalau kata kita boleh start and then kunci kita terjatuh, kat sini dia dah alert dah. Motor tu akan boleh berjalan tak silap saya lah dalam 1 kilo je, tak silap saya. Dia dah akan mati sendiri. Macam button-button ni, ada tak button-button tambahan? Tak ada. Button tambahan cuma ni lah, kita daripada pasukan trafik JSPT, yang mana Jabatan Siasatan Pengurusan Trafik ni dia menggunakan ni lah sistem apa nama dia punya siren, dia punya horn, dia punya lampu untuk apa beacon light, itu yang membezakan lah. Button ini tambahan saja. Dan lagi satu specialistnya BM ni, dia tak boleh nak sebarangan untuk kita usik dia punya sistem. So kalau kata rosak ke apa ke, memang kita akan hantar ke dia punya galeri ataupun dia punya service center dia lah. Dan service center dia pula yang bagusnya bagi saya 24 hours. So anytime you can call, boleh datang bila-bila masa. Sebab pernah berlaku di nak masuk stage yang ke-6 tak silap saya di Shah Alam. Di Shah Alam satu motor dia ada masalah sistem. So malam tu dia datang. Kita call dia datang. Dia memang jaga dia punya produk. Bagi saya kualiti dia lah, dia punya pengeluaran dia Memang bagus lah. Okay. Dia punya, kita nampak lah kita punya kelajuan berapa dari segi minyak dia. Macam ni apa nama odometer dia Betul-betul baru. betul-betul baru. Dia punya new face dia orang kata kan. So bagi saya motor ni sangat berguna lah untuk penggunaan apa pengguna dia. Lagi satu sistem yang paling best, satu je yang tak ada pada motor polis yang lain. Motor BMW ni dia ada chip tau. Okay. So dia ada chip yang apa yang saya diterangkan, dia ada chip yang mana chip tu sekiranya berlaku kemalangan, so kita boleh bila kita dah buat report tu apa nama chip tu kita boleh ambil daripada BMW and then dia boleh print out sama ada kesilapan daripada segi penunggang ataupun dari segi masalah motosikal. So itu benda tu bagi saya boleh menyelamatkan pengguna ataupun menyelamatkan kami yang bertugas. Betul. Wow, bagusnya. So dia dapat detect bila kita siapa-siapa saja yang bawa dia penunggang dia, yang kat sini dia dah tahu dah berat kita berapa, dia boleh adjust kan dia punya expansion dia betul. Wow.
Dan dia ada mood dia lah waktu keadaan yang dia kawal kita. Yang mana mood dia ni, button mood ni kalau kita tengok kat sini sekarang ni perjalanan road lah. Ni road yang biasa je. Road ni dia bergerak, suspension saja yang bergerak. Maksud dia kalau dia langgar bumper ke jalan tak rata, hanya pergerakan tayar saja. Body tak akan bergerak yang teruk. Kita tak rasa. Tak rasa. Betul. So kalau yang kedua, bagi kita kalau yang dynamic ni dia akan keraskan sistem segala ya. So bila dia keraskan sistem tu maknanya bila kita bawa laju kita akan berjalan, tapi dia akan selamat juga. Memang dia selamat. Kemudian selain daripada tu ni eco biasalah untuk penjimatan minyak. Okey, kemudian ni waktu hujan, hari tu masa stage 1 sampailah stage tak silap 4. Hujan yang terlalu lebat, so pakai rain ni dia memang Auto cut power. Lah. Lepas tu dia control kita punya sistem brake dan sebagainya. Kita susah nak jatuh lah. Itulah. So dekat sini kalau kita dah tengok dia punya menu dia apa semua, dia control by hand dalam pergerakan kita pun dia bagi tahulah dari segi tayar okey ke, tayar cukup lagi ke tak, bateri cukup ke tak, dia punya detail dia motosikal ni, dia punya sistem dia di kilometer kita dah bagi on board. So dalam perjalanan pun kita dah boleh tengok, kalau kita tak dapat tengok sini pun kita nak tengok keseluruhan berapa motor ni bergerak. Kemudian kalau hari tu hujan, so kalau hujan kita pergi dekat setting ni, bahagian betul pergi ke setting, dia sebenarnya boleh setting apa benda. Yang bagi saya kalau hujan selalu tengah kita sejuk, kita datang setting. Yang tu dia akan panas. Bila bergerak dia akan panas lah benda ni. So kita tengoklah berapa kita nak. Kalau nak terlalu panas sampai level 5 lah. Boleh adjust lagi. Boleh adjust lah. Wow. Bagi saya motor ni sangat bagus. Wah, So memang bagus. telefon ada dia punya sistem, media. Tapi media ni memang dekat lah. Kalau untuk kami yang berjalan kan landai pula kan. Lepas tu ni. Okay, so ni navigation. Kalau kata dia boleh bluetooth dengan apa nama handphone kita, map. So tak perlulah kalau kita beli stand holder untuk handphone holder tu kan. So nampak. So kita boleh on dekat sini je lah. So sangat bagus bagi saya. Dan dia ada auto close lah. Alright. Okay, Thank you so much. Tolong reviewkan motor ni untuk saya. Okay. Saya nanya untuk semua orang yang akan tengok video ni. Alright. Thank you tuan.